Hi guys, welcome back to my vlogs again. So lama dah aku tak buat vlog. As per korang tengok aku punya introduction tu, benda yang dah lama kan. So 2026 aku nak cuba buat vlog balik. Aku tak tahu kenapa, aku just suka nak editing video cuti kan. So today vlog kita just continue episode from previous year. Yeah. Bruh. Aku tajukkan vlog ni Daily in my life. Kita enjoy saja this vlog. A simple vlog only. Pop. I said 5 in the morning. I wake up to 5. Ni sushi. Sushi. Ha, pasti makan. Ha? Pasti kan? Yalah, malam kan makan juga. Kau makan gila lah. Okay. Sushi. Tak tahu nak cakap apa geng. Chatramoy. Wing. Sana tak nak pergi makan matcha. Sedap. Chatramoy brand. Sedap tu benda ni. Korang patut cuba. Sebenarnya packaging kan. Kan? Hari tu terbeli yang besar kan? Ini is like quite small. Chatramoy. Tu tak tahu nak buat apa tu geng. Dah lama tak buat lah. Hai guys, dah sampai chicken rice. Habis makan sudah. Dan kita nak pergi mencari hadiah untuk budak kecil. It's fine. Hadiah apa nak beli untuk budak kecil tu. So masih mencari hadiah. Hadiah apa yang patut kita beli? Banyak suka Barbie beli ada. Budak zaman sekarang dia suka main phone. So kita tak sure apa yang dia suka. Seruncap sana. Sana tak sejuk. Aircon di sana. Kita orang still tak tahu nak beli apa. Kita dekat Super Safe mencari wrapping hadiah. Tadi kita orang pergi padi ni beli baju. Orang tu tak bagi rekod, so kita orang tak ada recording untuk baju tu. Dan sekarang kita orang dekat Super Safe. Di manakah wrapping hadiah? Hey guys, sampai dekat mesti DIY. Aku tak tahu lah ni vlog apa. Dia tak macam vlog pun ada juga. Dia cakap buat bila betul-betul dah ready. Okay. Kenapa you gelap? Aku tak tahu dah geng. Lama tak upload ni aku tak tahu macam mana step dia punya angle dia. Aku semua guna auto lah untuk cahaya lightning. Dulu aku buat manual. Senang. Why are you laughing? Heart attack. Heart ke heart? Heart attack. Sorry. Dah lama tak buat kan, so aku tak tahu macam nak buat angle dia. So aku tak tahu sekarang voice record ke tak macam mana ke. Aku dah beli mic, tapi tak tahu dekat mana mic tu. So guys, kalau korang ada anak buah birthday dekat, korang akan bagi apa? Bagi baju, mainan ke apa? Aku tak tahu tu. Aku tak pernah ada beradik, so aku tak tahu nak bagi apa. Okay guys, dah sampai. Sampai mana? Dia menyesal kenapa tak beli dekat sini. Again to vlog. Masih wrapping. So ni dah berjaya. Shoot kamera ni dah bateri 44%. So quite okay lah. Dan aku tak tahu lah, dia punya suara agak clear ke. Aku rasa dalam ni clear lah sebab tak ada orang. Yang tadi dekat shopping mall aku tak tahu macam mana suara dia. Wrapping, kita buat video. So, laki beli apa? Laki beli beras. Perempuan masak. Okay, perempuan masak. Thanks, kita jumpa dekat rumah macam tu nanti. Bye.
Ada dua